buat macam mana Rasulullah SAW buat. Itu kita sedang berusaha ke arah itu. Kalau macam mana yang Rasulullah di dalam solat kita boleh buat, apa lagi di luar solat, insyaAllah kita boleh berusaha lebih banyak buat. Tapi kalau yang dalam solat ni pun kita tak boleh buat apa yang Rasulullah buat, apa lagi di luar solat, lagi jauh lagi. Sebab di luar solat sana lagi banyak benda perkara-perkara yang sunat. Yang dalam solat yang sedikit ini pun kita tak boleh berusaha tak lakukan macam mana yang Rasulullah lakukan. Macam mana dapat yang lagi yang di luar solat? Kita dengan isteri, kita dengan suami, kita dengan anak, anak dengan ibu bapa, kita dengan jiran, kiri kanan, depan belakang, kita dengan kawan, perhubungan semua. Ini pun semua banyak tu. Kita dengan pemimpin, kita dengan majikan, majikan dengan pekerja, pekerja dengan majikan. Banyak. Kita dengan pembeli, kita dengan penjual. Semuanya ada solatnya tu. Tuan-tuan, berapa banyak di luar solat sana. Kalau yang ni pun kita tak boleh buat dalam solat, macam mana nak buat dia luar? Lagi jauh. Lagi jauh. Tuan-tuan, so itu kita setiap belajar ni, nak apa nak buat? Apa ni belajar solat ni tak habis ni? 40 tahun, 70 tahun dalam solat ni. Sebab kita usaha macam mana kita nak buat sebaik mungkin yang Rasulullah buat. Kita nak usaha macam itulah kita nak buat. Sebab apa? Dengan usaha itu nanti mudah-mudahan Allah bagi dorongan untuk kita. Di luar solat pun kita mampu melakukan sebanyak yang mungkin sunnah dan sunnahnya. Tuan-tuan, yang wajib tu tak payah cerita lah, memang wajib kena buat. Tuan-tuan, memang kena buat betul. Tak boleh tinggal. Yang sunnah ni, so itu jangan meremehkan, walaupun dia perkara yang sunnah, terutamanya dalam perkara di dalam solat. InsyaAllah. Allah. Kaki kanan ditegakkan dan mendirikan telapak kaki yang kanan. Jari-jarinya semuanya menghadap ke arah kiblat. Nak menghadap jari arah kiblat, mesti kena tekan sedikitlah. Tekan sikitlah jari itu. Maka dia akan pergi ke arah kiblat. Ada orang dia lagi boleh lipat ni kaki ni. Saya tak boleh lipat ni kaki. Saya main bola ni pasal tak sempat main Piala Dunia dah bengkak lah. Jadi tak boleh lipat lagi. Dia kan dia boleh lipat lagi kaki ni. Ni saya boleh setakat ni aja. Tapi boleh lagi dah mampu untuk tegakkan jari tu. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita dapat lakukan perkara yang sunat. Tegak semua dia. Tungkung duduk di kaki kiri. Kaki kanan kita tak duduk dekat kaki kanan. Lepas, free. Tak ada apa-apa kaki kanan ni. Begitu. Jadi ni nampak macam mudah, tapi tak semua orang boleh buat. Tu kadang-kadang dia boleh gitu je. Yang saya kata tu kepak tu. Sah tak? Sah. Tapi dapat pada sunat tak dapatlah. Sebab apa? Jari dia tak menghadap ke arah kiblat. Kecuali memang tak sakit, tu lain cerita lah. Itu dah darurat, memang sakit. Jadi kalau kita tak ada apa-apa sakit, kita kena usaha lah. Mula-mula memang susah. Macam tadi cerita gimnastik, mula-mula memang susah. Bila lama-lama dia selalu buat, dia akan lembut, boleh ikut semuanya. Tapi kalau kita terus biarkan, kita terus itu selama-lamanya lah. Gitu je selamanya. Pernah nampak macam ni orang solat? Ya. Biasa ustaz, sebelah saya pun tadi macam ni dia. Taklah. Tip sikit je. Tapi bukan kita dah tahu wali Allah. Okey kan, semua kita nampak kan. Tu saya kata nampak macam simple, senang. Tapi tak semua orang boleh buat. Sebab orang menganggap dah duduk dah lah. Betul lah, duduk tu rukun. Itu saya kata, duduk tu rukun, memang betul lah tu. Sekarang kita nak buat duduk yang sunnahnya pun. Jadi kena usaha. Kecuali memang dah letak simen ke, letak besi ke, memang tak boleh bengkok, itu dah tak boleh buat apa lah. Tapi kalau boleh sehat lagi, maksudnya dia memang kena lentur namanya. Usaha lama-lama insyaAllah boleh lentur boleh. Mula-mula memang susah. Sebab itu Allah jadikan tulang ni keras. Kita pun pelik jadi Allah ni kan. Tulang kan keras,
tapi boleh bengkok, kita pun pelik lah. Macam mana boleh bengkok? Padahal keras tu. Hari ni dari kaki kita tu keras tu, tapi boleh bengkok. Tapi kan tak ada biasa, tak boleh ni. Tak boleh semua ni. Kalau tak ni, dibiasakan. Tuan-tuan. Jadi itu kena usaha. Duduk tayar akhir belum sampai lagi kan. Siapa duduk tayar akhir pun sampai macam itu juga. Kadang Pak Imam duduk macam itu. Duduk tayar akhir Pak Imam. Ini Pak Imam. Kita tengok, alamak, nampak oleh mana? Dia imam, dia dah dia. Duduk, dia dah duduk pun memanglah. Dah selesai, dah rukunnya dah selesai. Tapi masa dia tak berdiri. Ni, ini yang kepak itu lah. Alamak, Pak Imam. Macam mana? Tengok muda lagi. Nak cakap sakit kita pun macam mustahil macam sakit ke? Tengok muda. Tapi sebab dah dibiasakan. Allah. Dia biasakan. Dia tak nak usaha. Ya. Nak mudah. Memanglah mudah. Benda itu memang mudah. Selesa sangat tak betul. Ambil mudah. Kalau begitu duduk memang selesa. Betul. Santai betul. Betul. Boleh Tapi kalau kita dia biasa, kalau kita dirikan pun dia tak ada masalah. Dia lelaki ke perempuan ke sama. Dia tak ada bezanya. Tak ada bezanya. So itu kalau badan besar sikit, memang susah sikit lah. Dia ada susah sikit. Badan saya ni tadi lagi perasan ni, saya dah susut sekarang ni sikit. Saya dah mula diet. Dah mula diet. Makan sikit-sikit lah. Dulu makan banyak. Jadi semalam tak jemput saya makan kambing. Betul lah tu. Aduh. Pun bila saya kat sedar. Sudah. Kalau duduk tayar akhir, bukan susah saja. Susah sikit. Sebab apa? Bila kita perut besar, kita memang bergantung sikit, tergantung sikit. Kadang-kadang ni duduk tak sampai. Sekarang dah boleh sampai ke lantai dah. Betul. Dah senang. Sebab apa? Dah kecil masuk bila sikit. Oh, bagus sudah saya kata. Tuan-tuan. Jadi apa pun usaha. Itu dia sebenarnya. Bukan alasan saya badan besar, saya tak boleh. Tak. Apa pun usaha dulu. Tak ada alasan. Jadi duduk antara dua sujud, duduk tayar awal sama kaedahnya. Duduk antara dua sujud, duduk tayar awal, kaedah duduknya sama. Istilahnya kalau dipanggil terus iftiras, tak payah lagi letakkan. Nak cerita dia duduk di atas kaki kiri, letakkan tegakkan kaki kanan. Bila sebut iftiras dia tu kita faham. Senang cakap dulu tayar awal lah. Kita biasa orang lain macam itu. Dan tuan-tuan, jadi usaha begitu. Cuma kalau mazhab lain ada yang berbeza. Betul. Ada berbeza. Dan duduk antara dua tumit pun, itu kalau mazhab Maliki duduk begitu. Duduk seperti itu. Kalau kita tak mampu duduk yang seperti itu, kita boleh duduk antara dua tumit. Sebab itu yang mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i ini ada banyak perbezaan, ada banyak persamaan, dan kadang ada beberapa perkara yang ada beza dia. Banyak yang persamaannya. Sebab apa? Kan Imam Maliki itu guru kepada Imam Syafi'i. Sebab itu ada banyak persamaan. Tapi dalam bab duduk ni, Imam Maliki dia duduk antara dua tumit. Dia tinggi itu. Tak duduk kaki kiri. Ya. Itu apa? Dia ambil dari yang lain. Hadis yang lain. Situ kita mazhab Syafi'i kalau tak boleh duduk yang begitu, duduk di kaki kiri, kita boleh duduk tumit antara dua tumit untuk menampung. Mungkin kaki kirinya sakit atau tak kuat, tak boleh lama. Jadi kalau duduk antara dua tumit tu dia boleh tahan lagi. Saya tak boleh sangat kuat sebab kaki kanan saya ni sakit ni. Dia duduk begini ada duduknya. Duduk antara dua tumit. Imam Maliki Dulu saya masa belajar dulu mula-mula saya duduk begini. Lepas tu dah belajar lagi baru duduk begini. Kan? Jadi kalau tak boleh begini, sekurang-kurangnya kita duduk begini. Duduk begini antara dua tumit. Antara dua tumit. Yang makruh duduk begini. Apa dia ni
Ini makruh. Duduk, punggung kena lantai semua. Semua kena lantai. Duduk macam apa tu? Duduk macam kucing. Duduk macam Kucing. anjing. Punggung kena lantai. Kucing tu, kita boleh kucing kan, siapa yang boleh kucing. Kalau najis dia ada lagi, tai dia ada botol lagi, kalau dia duduk melekat dekat lantai tu. Sebab apa? Dia duduk tak beralas. Dia duduk tak beralas. Berbeza dengan kita duduk, dia tu duduk dekat kaki kiri. Situ jangan duduk macam itu. Duduk punggung lantai terus. Itu makruh. Tuan. Bagi orang yang tak sihat, bagi kan itu tak payah tanyalah. Duduklah apa cara pun. Dah memang dah tak sihat. Ini ceritanya orang sehat. Orang yang dah tak sihat, kakinya ada skru, kaki dia ada besi, itu dah lain cerita. Kakinya patah, itu lain cerita. Itu tak payah tanya. Itu nak duduk apa cara pun duduklah. Tak payah, Ustaz saya tak boleh ya, kaki saya ada skru. Memanglah awak punya kaki dah ada skru, macam mana nak kelipatnya? Duduklah apa yang awak boleh. Ini ceritanya bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sehat. Termasuk orang sehat termasuk yang mampu duduk. Kalau badannya terlalu besar juga, dia sehat tapi badannya terlalu besar pun tak boleh duduk, susah duduk atau duduk sujud itu memang susah. Jadi dia akan terpaksa duduk di mana? Badan kita ni tak sangat besar sangat, tapi ada lah yang jenis besar. Jadi dia duduk begini aja lah. Mana jadi mampu duduk begini aja. Tak boleh, nak lipat ni mana boleh. Nak lipat kaki gini mana boleh. Tak boleh. Dia punya betis kat gitu tu. Macam mana nak lipatnya? So, dia boleh duduk gini aja. Dia sihat tapi sebab isim dia, jasadnya itu tak sesuai nak buat seperti mana yang Rasulullah buat. Penting begini dekat mukul lari dia, tak boleh lipat memang tak susah dia. Dia duduk akan begitulah, yang paling mudah untuk dia hanya duduk di tumit saja. Tinggi itu saja. Duduk tak tu tetap dinama dia duduk. Tetapi itulah yang dia mampu. Macam mana? Kan tak badan macam itu. Orang Melayu kurang. So, kita ni besar-besar kita pun masih boleh lagi lah. Ada yang besar betul memang. Jadi Umar dia menggambarkan cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sanna rijlahu al-yusra wa qa'ada 'alayha summa qa'ada hatta raja'a kullu 'azmin mawdi'ahu summa hawaya sajidan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian dia dilipatkan, Rasulullah lipatkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Lalu dia duduk tegak hingga setiap tulang kembali ke tempatnya semula. Duduk tu duduk tegak. Jangan dibengkokkan, jangan dibongkokkan badan. Tegak. Bila duduk, letak punggung di atas kaki kiri, tegak duduk. Tegak duduk. Tangan yang mana? Tangan dekat yang kanan letak dekat paha kanan. Paha kanan, yang kiri letak paha kiri. Dalam keadaan tegak. Dan setelah itu barulah dia turunkan dirinya melakukan sujud. Jadi tegak begini, sebelah depan begini. Tegak. Yang begitu. Ini macam ini tak boleh lama. Orang sehat kena tegak. Tegak badan, steady. Gitu.
Tangan kanan letak per kanan, tangan kiri letak per kiri. Ya. Jari-jari ini direnggangkan. Yang rapat, kalau rapat tu pengantin. Jarakkan. Tetapi kalau bulangan pengantin boleh digerakkan. Itu malu-malu pengantin. Itu stay tegak. Mata di tempat sujud. Coba, begitu. Jangan dibungkukkan. Ada yang kalau sakit pinggang boleh cerita lah, tu dah bab lain. Ni kita orang cerita orang sihat. Kalau pinggang gantilah nak duduk sini. Macam mana tu ikut kemampuan dia. Kita orang sihat tegak. Orang lelaki siku buka, kepak gitu buka. Jangan begitu. Itu pengantin lagi. Pengantin lagi tu. Itu mandap dia tak bagi. Sokat baca ini itu pengantin. Kita buka. Orang perempuan siku berada di rusuk. Itu orang perempuan betul. Jadi ini ada sebelah depan. Dia tegak begitu. Situ sahabat kata Rasulullah bila duduk, dia akan tegakkan badannya, kembali semua tulang-tulangnya, semua dah kembali ke tempat asalnya. Baru dia sujud. Perlu sujud. Ini kadang-kadang tak tentu lah kita punya nak cepat kan. Allah. Tak sempat baru tegak lagi, tak sempat balik. Allah balik dah ke sujud semula. Badan tu belum letak betul tempat dia betul lagi. Dia dah turun balik dah. Punya cepatnya tuan. Tegak betul. Balikkan semua tulang-tulang tu semua. Balikkan semua maksudnya tegak semula ni. Tegak. Baru Allah sujud. Baca doa. Baru sujud balik. Tuan. Jangan mengiau mata. Ni sambil duduk pun kadang mengilau mata. Tengok orang kanan, tengok kiri. Sama semuanya. Mata tempat sujud. Masa duduk antara duduk sujud. Kalau duduk dari awal, duduk dari akhir, mata kita berada di hujung jari kanan, terus di jari telunjuk. Kalau masa tahiyat, kalau duduk antara sujud, mata di tempat sujud. Tumpuan kita berada di situ. Jangan dibuka ruang fokus. Kita ni besar, dia akan mengacau hati kita ni. Itu yang tak khusyuk tu. Nampak orang kanan, nampak orang kiri.